Kita selalu dengar nasihat, kan? Bila dah cecah umur 70, kita wajib kena banyak berjalan. Kononnya, itu petua awet muda untuk sendi dan jantung kita. Tapi, bagaimana pula jika saya katakan rutin jalan kaki harian anda itu sebenarnya perlahan-lahan sedang merosakkan lutut anda? Dan lagi satu, berlari yang selalu kita anggap pantang, larang besar atau bahaya untuk warga emas, sebenarnya boleh menjadi penyelamat mereka. Bunyi macam tak masuk akal, betul tak? Dalam video hari ini, kita akan langgar kepala dua aktiviti fizikal gergasi ini, berjalan dan berlari. Saya janji, bila habis video ini, anda akan lihat semula aktiviti jalan-jalan santai di taman atau larian ringan itu dengan pandangan yang jauh berbeza. Kita akan bongkar habis-habisan sampai ke skru yang terakhir untuk pastikan apa sebenarnya yang betul-betul bermanfaat untuk sendi pada usia 70 tahun. Jawapannya pasti akan buat anda terkejut. Sebelum kita mula siasatan kita, jom kita intai sekejap apa yang berlaku di dalam badan kita. Bayangkan sendi-sendi anda, lutut, sendi pinggul apabila usia makin meningkat, terutamanya bila dah mencecah lingkungan 70 tahun, perubahan semula jadi memang akan berlaku. Tisu rawan yang berfungsi macam penyerap hentak atau shock absorber akan jadi semakin nipis. Cecah air synovial, iaitu pelincir semula jadi badan kita, pun akan berkurangan. Otot dan ligamen yang memegang sendi pula hilang daya kekenyalan dan kekuatan yang dulu. Sebab itulah, persoalan aktiviti mana yang berfaedah dan mana yang membahayakan bukan sekadar isu rasa sihat, tapi ia adalah kunci untuk kekalkan pergerakan dan kualiti hidup kita. Berdekad-dekad lamanya, doktrin perubatan sangat mudah. Kurang aktiviti yang berimpak tinggi, sendi lebih sihat. Dan idea yang mudah inilah yang melahirkan mitos utama yang akan kita tentang hari ini. Jom kita mulakan dengan mitos yang paling besar yang sering menghalang ramai orang untuk bergerak. Mitos ni macam sendi lama yang dah berbunyi krik-krik tu. Mitosnya berbunyi begini: larian ini 100% akan bunuh lutut dan sendi pinggul kita, terutamanya bila umur dah masuk 70-an. Kita dah dengar cerita ni berpuluh tahun. Katanya setiap kali kaki kita hentak tanah masa lari, ia macam kita tengah paku keranda untuk sistem tulang dan sendi kita. Cuba bayangkan, tulang rawan yang nipis tu, setiap langkah pelari, dia akan terhakis macam pensel kena gosok dengan kertas pasir. Bayangan ni kuat dan jelas sangat, sampai ramai warga emas tak pandang lari ni sebagai pilihan langsung. Mereka lebih suka berjalan kaki sebab rasa lebih selamat. Tapi, macam mana kalau saya kata gambaran ni sebenarnya salah dari pangkalnya? Bagaimana pula kalau badan kita ni bukan sekadar mesin mekanikal, tapi satu sistem yang sangat kompleks yang boleh pulih sendiri? Kajian saintifik beberapa tahun kebelakangan ni mula tunjuk satu sudut pandangan lain yang mengejutkan, betul-betul terbalikkan apa yang kita sangka selama ni. Dalam pandangan baru ni, larian bukan lagi pemusnah, tapi dengan syarat-syarat tertentu, ia sebenarnya kawan sejati dan pelindung untuk sendi kita. Jadi, dah bersedia nak pecahkan stereotip ni bersama-sama? Kalau macam tu, dengar betul-betul. Untuk memahami mengapa larian itu berfaedah, kita perlu fahami bagaimana rawan sendi kita menerima nutrisi. Berbeza daripada otot, rawan tidak mempunyai saluran darah. Ia mendapat zat secara resapan atau diffusion daripada cecair sinovial itu sendiri. Bayangkan sekeping span. Untuk ia menyerap air, span itu perlu diperah dan dilepaskan semula. Proses yang sama berlaku kepada rawan sendi kita. Beban berkitar atau cyclic load
yang digunakan oleh larian sederhana berfungsi seperti pam. Semasa kita mendarat, produk sisa metabolisme akan diperah keluar daripada rawan. Kemudian, ketika kita menolak badan, rawan akan menyerap semula cecair sendi yang segar yang kaya nutrien, ibarat span. Proses ini dinamakan mekanotransdoksi dan amat penting untuk memastikan rawan kekal sihat. Jadi, ketiadaan beban sepenuhnya, beban yang lemah dan berulang-ulang akan menghalang rawan daripada mendapatkan pam nutrisi ini. Keadaan ini berpotensi menyebabkan rawan merosot. Oleh itu, larian sederhana tidak menghakis rawan. Malah sebaliknya, ia merangsang pembaharuan dan menjadikan rawan lebih sihat serta lebih tahan lasak. Penemuan asas ini mengubah segala-galanya. Tentu, ada satu perkara tetapi yang sangat besar di sini. Apabila kita bercakap tentang manfaat larian, kita sebenarnya merujuk kepada larian yang betul dan bijak. Ini bukan bermaksud lari pecut atas jalan tar yang keras sambil memakai kasut lama. Bagi golongan yang sudah mencecah usia 70 tahun, kata kunci utama yang perlu diingat adalah kesederhanaan dan teknik. Pertama, lihat pada permukaan larian. Permukaan keras seperti simen atau asfalt bukanlah pilihan terbaik. Tempat yang paling ideal ialah laluan di taman, trek khas di stadium ataupun mesin larian treadmill yang mempunyai penyerap hentakan yang baik. Kedua, kasut anda. Kasut larian yang baik bukan sekadar gimik pemasaran, tetapi ia adalah alat penting yang dapat menyerap sebahagian besar impak hentakan. Kasut mestilah dipilih secara individu, mengambil kira bentuk dan keperluan tapak kaki anda. Ketiga, teknik. Elakkan sama sekali daripada menghantam tumit ke tanah. Larian perlu dilakukan dengan ringan, mendarat di bahagian tengah tapak kaki dengan langkah yang pendek dan kerap. Ini akan mengurangkan beban tekanan pada lutut dan juga tulang belakang. Dan yang paling penting, mulakan perlahan-lahan. Cuba selang-seli 1 minit larian dengan 5 minit berjalan kaki, kemudian tingkatkan tempoh larian itu secara beransur-ansur. Pendekatan seperti ini akan mengubah aktiviti yang berpotensi menyebabkan kecederaan menjadi satu prosedur yang menyihatkan. Sekarang, kita lihat pula dari sudut pandang yang berbeza, iaitu aktiviti berjalan kaki. Ramai yang menganggap ia adalah aktiviti sihat yang paling selamat, seolah-olah ubat serbaguna lah. Kita sering dengar orang kata, jalan kaki saja, semua penyakit hilang. Tapi, ini sebenarnya satu tanggapan yang silap dan bahaya. Memang betul, berjalan kaki ni sifatnya low impact. Jadi, ia bagus sebab tak terlalu membebankan badan kita. Namun, seperti pepatah, perkara rumit dan bahaya selalunya tersembunyi dalam butiran yang kecil. Cuba bayangkan begini, tuan-puan jalan kaki setiap hari, sejam. Tapi cara jalan salah, postur badan sengit, kasut tak sesuai dan cara langkah pula beri tekanan yang tak seimbang pada sendi-sendi kita. Setahun berlalu, pergerakan kita dah jadi jutaan kali salah, menyebabkan kecederaan kecil yang berulang. Beza dengan berlari, kalau silap teknik masa berlari, kita akan rasa sakit cepat-cepat dan terus berhenti. Tapi silap teknik masa berjalan kaki ni, dia tak bagi amaran. Ia akan terkumpul selama bertahun-tahun, macam mengikis kesihatan sendi kita secara diam-diam. Akhirnya, bila dah masuk umur 70-an, kita mungkin diserang sakit sendi yang teruk, arthritis, sedangkan kita sungguh-sungguh percaya yang kita dah buat aktiviti yang sihat sepanjang hidup. Kita tak sedar pun, sebenarnya kita merosakkan diri sendiri dengan setiap langkah yang diambil. Jadi, mari kita sama-sama belajar macam mana nak jadikan aktiviti berjalan kaki ini daripada musuh yang tersembunyi
kepada kawan yang betul-betul menjaga kesihatan kita, perkara pertama yang wajib kita beri perhatian ialah gaya badan, postur kita. Cuba perhatikan diri anda di cermin semasa berjalan. Adakah bahu anda memongkok, kepala teranjak ke depan, mata asyik memandang ke bawah kaki? Ini adalah resipi untuk mendapat masalah kesihatan yang berpanjangan. Postur sebegini bukan sahaja menyebabkan ketegangan berlebihan pada leher dan belakang badan, tetapi ia juga mengalih pusat graviti anda. Ini menyebabkan bebanan pada sendi pinggul dan lutut tidak seimbang. Setiap kali anda melangkah, sendi anda terpaksa bekerja dalam keadaan yang tidak optimum, yang mempercepatkan proses haus dan lusuh. Gaya badan yang betul semasa berjalan adalah bahu yang tegak dan tidak jatuh. Bila bahu dirapatkan sedikit, tulang belakang lurus dan pandangan mata menghadap ke hadapan, bukan ke bawah. Bayangkan seolah-olah ubun-ubun kepala anda ditarik ke langit. Perut juga perlu dikemut, ditarik sedikit. Ini penting untuk menstabilkan bahagian pinggang bawah anda. Pada mulanya, memang rasa janggal untuk mengawal semua ini, tetapi lama-kelamaan, ia pasti akan menjadi kebiasaan. Ingatlah, setiap langkah yang diambil dengan postur yang betul adalah seperti pergerakan rawatan yang menguatkan otot teres dan mengurangkan tekanan pada sendi anda. Sebaliknya, setiap langkah dengan postur yang buruk adalah kerosakan kecil yang lambat laun akan menyebabkan kesakitan dan kemusnahan sendi. Perkara kedua yang sangat penting yang sering kita terlepas pandang adalah soal kasut atau alas kaki kita. Ramai warga emas atau orang tua suka memakai selipar lembut, kasut yang sudah lusuh atau kasut murah dan berfikir, tak apalah, untuk berjalan sahaja. Ini adalah satu kesilapan besar. Kaki kita ini sebenarnya adalah asas atau tapak kepada seluruh badan kita. Kalau asasnya tak stabil, maka seluruh bangunan badan kita akan menerima kesannya. Kasut untuk berjalan mesti ada penyerap hentakan atau cushion yang baik, terutamanya di bahagian tumit. Ini penting untuk mengurangkan tekanan dan impak setiap kali kita menjejak tanah. Kasut itu juga perlu memberikan sokongan yang cukup pada lengkungan kaki supaya kaki kita tidak melencong ke dalam atau keluar. Bahagian belakang tumit kasut juga mesti tegap dan keras untuk memegang dan menstabilkan sendi buku lali kita. Dan yang paling penting, kasut mesti dipilih mengikut saiz yang tepat. Pastikan ada sedikit ruang di hadapan, anggaran 1 cm. Berjalan dengan kasut yang sudah sengit, terlalu rata, longgar atau sempit akan merosakkan biomekanik langkah kita. Ini pasti akan menjejaskan lutut, sendi pinggul, malah tulang belakang kita. Melabur dalam sepasang kasut, berjalan kaki yang berkualiti adalah salah satu pelaburan kesihatan sendi yang terbaik untuk jangka masa panjang. Jangan sekali-kali berjimat pada asas badan anda sendiri. Kita bincang sikit pasal fizik dan angka-angka, tapi guna bahasa yang mudah faham. Beban hentaman, impact load, itu ialah kekuatan atau daya yang datang bila badan kita bertemu dengan tanah. Bila kita berjalan kaki, beban ini selalunya antara 1.2 hingga 1.5 kali ganda berat badan kita. Maknanya, kalau berat anda 70 kg, setiap kali melangkah, sendi anda menanggung beban sekitar 100 kg. Tapi, bila kita berlari, angka ini melonjak naik kepada 3 atau 4 kali ganda berat badan. Kalau kira balik, ia jadi 80 kg. Jadi, nampak jelaslah berjalan kaki lebih selamat. Kan? Sebenarnya, ada satu helah di sini. Dalam tempoh sejam berjalan, jumlah langkah kita jauh lebih banyak berbanding kita berlari selama 20 minit saja. Kalau dikira secara keseluruhan, jumlah beban yang ditanggung sendi sepanjang sesi
senaman itu mungkin sama saja. Apa yang lebih penting, ciri-ciri beban itu berbeza. Kalau berlari, ia adalah hentakan yang jarang-jarang tapi sangat kuat. Hentakan kuat inilah yang sebenarnya boleh merangsang rawan cartilage kita. Manakala bila berjalan, ia adalah beban yang monoton, berpanjangan dan kalau cara kita berjalan itu tak betul, ia boleh jadi seperti beban yang mengikis atau menggosok sendi. Jadi, isunya bukan hanya tentang berapa kuat hentakan itu, tapi juga berapa lama, berapa kerap dan macam mana kualiti hentakan itu. Kita tak boleh terus kata hentakan rendah itu sentiasa baik dan hentakan tinggi itu sentiasa tak elok. Dan sekarang, mari kita bincang tentang pelindung utama sendi-sendi kita. Ia bukan krim, bukan semal ubat-ubatan dan bukan pelapik lutut ajaib, iaitu otot kita sendiri. Bayangkan sendi lutut anda sebagai satu mekanisme yang rapuh dan otot-otot di sekelilingnya seperti otot quadriceps, paha hadapan, hamstring, paha belakang dan otot punggung adalah sistem penyerap hentakan dan penstabil yang sangat kuat. Apabila otot-otot ini kuat dan berada dalam keadaan cergas, mereka akan menanggung sebahagian besar beban setiap kali kita melangkah atau mendarat semasa berlari. Mereka mengawal pergerakan sendi, mengelakkan sendi itu menjadi longgar atau tidak stabil. Namun, jika otot itu lemah, semua hentakan dan tekanan akan terus pergi ke tulang rawan dan ligamen. Inilah sebabnya mengapa dua individu yang sama umur dan berat boleh memberikan tindak balas yang berbeza terhadap aktiviti yang sama. Bagi seorang, otot yang kuat melindungi sendi, membolehkan dia berlari tanpa masalah. Manakala bagi seorang lagi, otot yang lemah menyebabkan dia sakit walaupun hanya berjalan kaki. Jadi, soalan utamanya bukan patutkah saya berlari atau berjalan, tetapi adakah otot saya cukup kuat untuk melindungi sendi-sendi saya dalam apa jua aktiviti yang saya pilih. Macam mana jalan kaki ni boleh bantu kuatkan otot-otot sokongan kita? Berjalan kaki yang kita buat selalu, terutamanya jika kita jalan laju sikit atau kalau laluan tu ada naik turun bukit, ini sangat bagus untuk jaga otot kaki dan punggung. Ia elak otot kita hilang tonus dan mengecut. Satu perkara yang sangat penting bila kita dah cecah usia emas. Berjalan kaki ni cara yang sangat baik untuk kekalkan tahap asas kekuatan otot, lancarkan peredaran darah di anggota badan dan latih ketahanan diri kita, stamina. Yang paling berkesan ialah berjalan mendaki bukit. Ia sasarkan otot peha depan dan otot punggung secara spesifik. Bagusnya, ia hampir tidak beri tekanan hentakan yang kuat pada lutut, terutamanya semasa kita turun. Walaupun begitu, kita kena akui, kalau sekadar berjalan kaki atas permukaan rata, mungkin tidak cukup untuk tambah kekuatan dan jisim otot yang ketara. Ia lebih kepada mengekalkan apa yang dah ada, bukan membina yang baru. Jadi, berjalan kaki ni patut kita anggap sebagai aktiviti asas. Kita perlu tambah lagi dengan latihan kekuatan, senaman bebanan yang tertumpu untuk kuatkan kumpulan otot yang utama. Bagaimana pula dengan berlari? Kalau nak cakap pasal bina kekuatan otot, lari memang lebih efektif daripada berjalan kaki. Bila kita lari, otot-otot kena kerja keras, terutamanya untuk menolak badan ke depan dan untuk stabilkan diri masa kaki mendarat. Ini adalah senaman yang lebih intensif yang akan merangsang gentian-gentian otot untuk membesar dan menguat. Lari bukan saja bagus untuk otot kaki, tapi juga sangat baik untuk apa yang kita panggil otot teras, core muscles, iaitu otot perut dan belakang badan. Otot-otot ni penting untuk stabilkan keseluruhan badan kita. Kalau teras kita kuat, teknik larian kita akan lebih betul dan ia mengurangkan beban pada tulang belakang dan sendi-sendi.
Jadi, di sini ada satu kitaran yang menarik. Untuk berlari dengan selamat, kita perlukan otot yang kuat. Tapi, lari itu sendiri, jika dimulakan dengan betul dan beransur-ansur, adalah cara terbaik untuk bina otot yang kuat itu. Boleh dikatakan, ini adalah proses di mana sebab dan akibat tu saling bertukar tempat. Bermula dengan larian yang pendek dan perlahan, kita beri rangsangan pada otot. Otot jadi kuat dan ini membolehkan kita berlari sedikit lebih lama dan sedikit lebih laju. Yang seterusnya menguatkan lagi otot kita. Paling penting, jangan paksa diri dan bagi masa pada badan untuk buat penyesuaian. Mari kita lupakan sekejap isu sendi-sendi kita itu dan tumpukan perhatian kepada jantung kita pula. Dari sudut pandangan kardiologi, larian, jogging, memang ada kelebihan yang nyata. Berlari memberikan beban kardio yang lebih intensif. Ia membuatkan jantung kita berdegup lebih laju, mengepam lebih banyak darah, lantas melatih otot jantung kita agar ia menjadi lebih kuat dan tahan lasak. Berlari secara teratur berkesan untuk menurunkan tekanan darah tinggi, paras kolesterol jahat, meningkatkan kepekaan badan kita terhadap insulin dan menjadi langkah pencegahan yang sangat ampuh terhadap penyakit jantung dan strok, yang mana ini adalah punca utama kematian bagi warga emas. Untuk mendapatkan kesan kardio yang setanding melalui berjalan kaki, kita perlu sama ada berjalan dengan pantas sekali sehingga rasa hampir-hampir nak berlari, atau kita kena berjalan sangat lama, ataupun kita perlu memilih laluan yang berbukit ataupun menaik. Bagi kebanyakan individu yang sudah berusia 70 tahun, lari anak ringan selama 20 minit adalah senaman kardio yang jauh lebih berkesan berbanding berjalan santai selama 1 jam penuh. Pendek kata, ini adalah cara yang lebih cekap untuk menggunakan masa anda bagi melatih motor utama badan kita itu. Akan tetapi, jangan sesekali kita memandang rendah pada aktiviti berjalan kaki bila kita bercakap tentang kesihatan jantung. Ini memang tak adil bagi kebanyakan orang yang sudah berusia 70-an, terutamanya bagi yang baru hendak mula aktif bergerak. Berjalan pantas adalah permulaan yang paling ideal. Kajian menunjukkan berjalan secara berkala pada tempoh sederhana atau laju, iaitu tahap di mana anda masih boleh bercakap tapi tak boleh menyanyi, juga dapat mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular dengan ketara. Kunci utamanya di sini ialah konsisten dan intensiti. Berjalan-jalan santai sambil melihat-lihat kedai atau pemandangan di taman itu tidak akan memberi kesan yang betul. Kita bercakap tentang latihan yang betul. Anda pakai kasut yang selesa, keluar rumah dan berjalan tanpa henti selama 30 hingga 40 minit. Tempo itu mesti cukup untuk membuatkan jantung anda berdegup sedikit lebih laju dan nafas anda mula tercungap-cungap sedikit. Berjalan seperti ini adalah cara yang selamat, mudah dan cemerlang untuk menjaga kesihatan sistem kardiovaskular kita. Ia boleh dilakukan oleh hampir sesiapa sahaja. Jadi, kalau lari pecut tak sesuai untuk anda atas apa jua alasan, berjalan pantas adalah alternatif yang sangat baik. Selain itu, perkara utama yang perlu diberi perhatian oleh kita yang dah berusia ini ialah soal kepadatan tulang dan bagaimana kita nak elak daripada mendapat osteoporosis. Tulang-tulang kita sama macam sendi-sendi kita akan menjadi semakin kuat apabila menerima tekanan atau bebanan. Prinsip ini dikenali sebagai hukum Wolff. Untuk merangsang tisu tulang, kita memerlukan tekanan hentaman atau yang pakar panggil sebagai beban paksi. Di sinilah aktiviti berlari sekali lagi mendahului aktiviti lain. Setiap kali kaki kita memijak tanah semasa berlari,
gegaran halus akan terhasil pada tulang. Gegaran ini berfungsi sebagai isyarat kepada sel osteoblast, iaitu sel-sel yang bertanggungjawab membina tisu tulang baru. Kesan rangsangan inilah yang menjadikan larian antara senaman terbaik untuk menguatkan tulang dan mencegah risiko patah, terutamanya patah tulang pinggul yang sangat berbahaya itu. Berjalan kaki juga merupakan senaman yang menampung berat badan dan ia tetap menyumbang kepada pemeliharaan kepadatan tulang. Namun, kesan rangsangannya jauh lebih rendah berbanding berlari. Oleh itu, jika doktor tidak melarang, cuba selitkan sedikit selang masa berlari yang pendek-pendek dalam sesi berjalan kaki anda. Ini boleh menjadi senjata ampuh untuk memastikan tulang kekal kuat dan menghalang osteoporosis daripada menyerang kita. Memanglah, ada masa kita tak boleh lari langsung. Lari ni bukan macam ubat ajaib yang boleh sembuhkan semua masalah. Jadi, kita kena berhati-hati dan bijak. Kalau anda dah ada diagnosis sakit sendi teruk, osteoarthritis, tahap 3 atau 4, di mana tulang rawan, cartilage, dah rosak, teruk, hentakan semasa lari, boleh memburukkan lagi keadaan dan menjadikan sakit bertambah kuat. Sendi yang tengah bengkak atau sakit teruk sebab radang, artritis, yang tengah menyerang pun memang tak boleh lari. Itu pantang larang besar kalau baru lepas buat pembedahan pada sendi ataupun tulang belakang. Kita perlukan masa yang lama untuk pulih atau rehabilitasi. Jangan pandai-pandai nak lari selagi doktor atau ahli terapi tak bagi lampu hijau. Berat badan berlebihan atau obesiti pun akan bagi beban yang terlalu tinggi pada sendi-sendi kita. Jadi, bagi mereka yang ada masalah berat badan, lebih baik mulakan dengan berjalan kaki, berenang ataupun buat senaman ringan untuk kuatkan otot. Bila berat dah turun banyak dan otot dah kuat, barulah boleh cuba-cuba lari. Apa-apa pun, sebelum nak mula lari bila dah cecah umur 70 tahun, mestilah kena dapatkan nasihat daripada doktor pakar yang betul-betul arif. Macam doktor ortopedik, iaitu pakar tulang atau doktor sukan. Ini bukan sekadar ikut peraturan, ini adalah kunci untuk menjaga keselamatan dan kesihatan diri kita. Kalau kita nak dapat faedah baik dari berjalan kaki dan juga kelebihan dari berlari, tetapi dalam masa yang sama nak kurangkan risiko kecederaan, adakah wujud jalan tengah yang sempurna? Ya, memang ada, dan ia dipanggil Nordic Walking atau jalan kaki Nordic. Ini sungguh satu penemuan yang bijak yang dapat selesaikan banyak perkara dalam satu masa. Kalau kita guna teknik yang betul dengan tongkat khas ini, anda bukan sekadar berjalan sambil bertongkat. Anda sebenarnya menolak kuat tongkat itu dari tanah, dan ini menghasilkan dua faedah utama yang penting. Pertama, sebahagian besar berat badan kita akan dipindahkan ke tongkat dan bahagian bahu. Ini sangat membantu sebab ia mengurangkan hentakan atau impak pada lutut dan sendi pinggul kita, kira-kira 30%. Maknanya, Nordic Walking ini jauh lebih mesra, sendi dan lembut berbanding berjalan kaki biasa. Kedua, otot-otot tangan, bahu, belakang badan dan otot teras, perut, kita juga aktif digunakan. Pendek kata, anda bukan sahaja melatih kaki, tetapi juga kira-kira 90% daripada semua otot di dalam badan anda. Ini menjadikan sesi berjalan anda sebagai satu latihan badan yang lengkap dan menyeluruh. Ia membakar kalori hampir 1,5 kali ganda lebih banyak daripada berjalan biasa sambil memberikan latihan kardio yang sangat cemerlang. Menguasai teknik berjalan Nordic ini tidaklah susah, tetapi apa yang penting, anda perlu melakukannya dengan cara yang betul.
Kesilapan utama bagi mereka yang baru berjinak-jinak ialah mereka hanya meletakkan tongkat di hadapan seolah-olah berjalan menggunakan tongkat biasa. Ini salah sama sekali. Teknik yang betul sebenarnya menyerupai pergerakan seorang pemain ski. Apabila melangkah, mulakan dengan tumit dan kemudian gulirkannya ke hujung kaki. Pergerakan tangan dan kaki mesti berlawanan arah secara bersilang. Apabila kaki kanan melangkah ke hadapan, tangan kiri juga bergerak ke hadapan dan begitulah sebaliknya. Tangan anda harus bengkok sedikit pada siku dan pergerakannya datang dari bahu, bukan hanya dari siku. Tongkat diletakkan di tanah lebih kurang selari dengan bahagian tengah tapak kaki yang bertentangan. Yang paling mustahak, di akhir pergerakan, anda mesti menolak tongkat itu dengan kuat sambil meluruskan sepenuhnya tangan anda ke belakang. Tolakan inilah yang memberikan kesan utama. Ia mengurangkan beban pada kaki sambil melatih dan menguatkan bahagian atas badan anda. Sebaik-baiknya ambillah beberapa sesi latihan bersama jurulatih bertauliah supaya mereka dapat mengajar dan menetapkan teknik yang tepat untuk anda. Teknik yang salah mungkin tidak mendatangkan bahaya, tetapi manfaat kesihatannya juga akan berkurangan. Teknik yang betul akan mengubah berjalan Nordik menjadi eliksir kesihatan yang sebenar. Walau bagaimanapun, satu prinsip utama yang mengatasi semua nasihat dan kajian sains bunyinya sangat mudah. Dengarlah isyarat tubuh badan anda. Pada usia 70 tahun, tuan dan puan sudah pun memiliki pengalaman hidup yang sangat luas. Naluri bersama sensasi tubuh anda adalah penasihat yang paling boleh dipercayai. Tidak ada doktor atau jurulatih yang mengenali tubuh anda lebih baik daripada diri anda sendiri. Jika semasa atau selepas berjalan atau berjoging, anda rasa sakit sendi yang tajam, itu bukan sakit yang berfaedah yang perlu ditahan. Itu adalah isyarat jelas bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Mungkin kasut yang dipilih tidak sesuai, teknik anda kurang tepat, atau beban aktiviti anda terlalu berat. Rasa sakit itu adalah permintaan daripada badan anda supaya anda berhenti seketika dan menilai kembali keadaan. Belajarlah membezakan antara lenguh otot yang selesa dan rasa sakit pada sendi. Lenguh otot menunjukkan senaman yang bagus, sementara sakit sendi itu adalah petanda masalah. Jangan sesekali abaikan isyarat-isyarat ini. Beri masa untuk berehat, pulihkan diri, dan jika sakit itu berlarutan, jangan berlengah untuk berjumpa pakar. Kemampuan untuk mendengar dan memahami tubuh badan anda adalah rahsia utama bagi aktiviti fizikal yang selamat dan berkesan, tidak kira berapapun usia anda. Kita juga tak boleh lupa tentang hal-hal yang melibatkan aspek psikologi kita. Aktiviti fizikal ni bukan hanya penting untuk jaga otot dan sendi-sendi kita, tapi ia juga sangat berkait rapat dengan mood kita dan untuk kesihatan mental kita. Di sini, nak pilih antara berjalan kaki ke atau nak berlari, ia bergantung kepada diri kita sendiri. Bagi sesetengah orang, bersiar-siar perlahan-lahan di taman sambil berfikir dengan tenang, itulah cara terbaik untuk menenangkan fikiran, menyusun balik semua masalah dan hilangkan stres. Masa bersiar-siar tu, kita boleh nikmati keindahan alam semula jadi dan luangkan masa bersendirian. Tapi, ada pula orang yang rasa larian pendek atau larian perlahan, itulah yang bagi suntikan semangat dan tenaga yang kuat. Rasa euforia pelari yang terkenal tu yang dikaitkan dengan pengeluaran endorfin dalam badan, ini bukan mitos. Ia memang betul-betul membantu kita melawan perasaan bimbang atau kemurungan. Jadi, cuba fikirkan, aktiviti mana yang paling memberikan kepuasan dan kegembiraan pada diri kita?
Kalau bersenam tu dibuat secara paksa, tanpa rasa seronok, susah nak jadi amalan harian, kan? Tapi aktiviti yang mendatangkan emosi positif, ia akan jadi sebahagian penting dalam hidup kita. Ia memberi manfaat kepada tubuh badan dan juga kepada jiwa kita. Oleh itu, pilihlah apa yang paling kena di hati. Kita dah berusia 70 tahun. Macam mana ya? Nak mula bersenam atau tukar rutin harian dengan selamat? Jawapannya mudah. Kuncinya adalah bermula secara perlahan-lahan. Kalau sebelum ini kita banyak duduk saja, janganlah terus cuba jalan 10,000 langkah atau cuba lari sampai 1 kilometer. Itu tak sesuai. Mulakan dengan jarak dan kadar yang kita rasa selesa. Contohnya, jalan kaki santai 15 ke 20 minit dulu. Selepas seminggu, tambahkan masa berjalan itu 5 minit lagi. Bila kita dah yakin boleh berjalan 40 hingga 50 minit dengan langkah yang cergas, barulah kita boleh fikirkan untuk tambah elemen larian ringan. Cuba kaedah jalan lari jalan. Caranya, jalan kaki selama 4 minit, lepas tu lari anak, jogging yang sangat perlahan selama 1 minit. Ulang putaran ini beberapa kali. Kalau badan rasa okey, minggu seterusnya, cuba pula 3 minit jalan dan 1,5 minit lari anak. Dengan cara yang sangat lembut dan beransur-ansur ini, kita akan melatih sendi, ligamen dan otot kita untuk menerima bebanan baharu. Pada masa yang sama, mesti kena tambah senaman kekuatan yang mudah. Contohnya, duduk dan berdiri dari kerusi atau squat guna kerusi, angkat tumit, naik hujung jari kaki dan buat glute bridge. Angkat punggung sambil baring. Ini akan menguatkan otot-otot pelindung badan kita dan menjadikan apa jua aktiviti yang kita buat lebih selamat. Kesimpulan akhir kita, bila sudah berusia 70 tahun, kita patut pilih berjalan atau berlari. Hasil kajian utama kita menunjukkan bahawa pertembungan berjalan lawan berlari ini sebenarnya adalah satu kekeliruan. Musuh sebenar sendi-sendi kita bukanlah aktiviti tertentu, tetapi kekurangan gerakan atau dikenali sebagai hipodinamia dan juga teknik yang salah semasa melakukan gerakan itu. Seperti yang kita ketahui, berjalan yang kononnya berfaedah, tetapi dengan postur yang teruk dan kasut yang tidak sesuai mungkin lebih memudaratkan daripada larian yang berbahaya, tetapi dilakukan dengan teknik yang betul, kasut yang baik dan di permukaan yang lembut. Larian yang sederhana sebenarnya mampu merangsang kesihatan rawan serta menguatkan tulang dan otot dengan lebih berkesan berbanding berjalan kaki biasa. Pada masa yang sama, berjalan pantas atau Nordic walking adalah cara yang selamat dan cemerlang untuk kekal sihat, terutamanya bagi mereka yang tidak dibenarkan berlari atau yang memang tidak suka berlari. Oleh itu, jawapan yang betul kepada soalan utama ini bukanlah ini atau itu, tetapi ini dan itu serta yang paling penting, cara melakukannya. Pilihan bergantung kepada tahap kesihatan semasa anda, tahap kecergasan dan minat peribadi. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana cara anda bergerak. Ini dia pusingan pentingnya. Rupa-rupanya selama ini kita takut pada musuh yang salah. Kita anggap lari itu jahat, tapi tak sedar berjalan biasa pun boleh beri kesan buruk jika silap caranya. Kebenaran yang paling mengejutkan ialah impok sederhana ini bukan pemusnah sendi, tapi sebenarnya rangsangan yang penting untuk kesihatan tulang dan rawan kita. Dan kunci utama untuk menjaga sendi bukan rehat semata-mata, tetapi otot yang kuat yang mesti kita latih sentiasa. Apa yang penting bukanlah apa yang anda lakukan, lari ke, jalan ke,
tapi bagaimana anda melakukannya. Ia bergantung pada kasut apa yang anda pakai, postur badan yang macam mana, permukaan tempat anda bergerak dan kekerapan senaman itu. Kerosakan paling besar pada sendi bukan disebabkan oleh pergerakan, tapi disebabkan oleh ketiadaan pergerakan. Jadi, kesimpulannya, bergeraklah, tapi gunakanlah akal dan ilmu. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi tonton video ini sampai habis. Saya harap info ini bermanfaat untuk anda dan dapat hilangkan mitos-mitos yang anda pegang. Kalau ya, mohon tekan like dan subscribe pada channel kami supaya anda tak terlepas ulasan-ulasan menarik yang baru. Sekarang, soalan untuk anda. Anda pilih berjalan atau berlari? Dan pernah tak anda perasan macam mana perbezaan kasut atau permukaan jalan tu beri kesan pada sendi anda? Kongsilah pengalaman anda di ruangan komen. Ini sangat menarik dan boleh bantu penonton lain juga. Jaga kesihatan dan teruskan bergerak dengan gembira.